Khairul Amin kami buat jadi. Ingat tak korang, tahun lepas anak-anak kami pernah menyediakan iftar dengan mengikut menu Khairul Amin. Kali ini mereka ingin menjadi sekali lagi student Khairul Amin. Apakah menu yang mereka akan sediakan? Adakah menjadi masakan mereka pada kali ini? So sekarang saya nak teman Sofia untuk pergi beli barang bahan-bahan masakan yang diorang nak. Kita akan beli dekat River, supermarket yang boleh jumpa macam-macam juga. So now saya kena stop recording because kat sini tak boleh record kat dalam, hari kita orang pernah bertegur. So let's go. Iya, di Jerman kena hati-hati bila nak merakamkan sesuatu jika di dalam sebuah bangunan. Kebetulan tiada orang di situ, maka saya berani merakamkannya. Nampak tu, rambutan pun ada dijual walaupun di local supermarket di sini. Okay. So, hari ni kita nak masak sendiri untuk buka puasa. Noah dah ada idea kita nak masak apa? Kita tengok Khairul Amin punya Instagram reel and then kita cari makanan. So, we need Vorspeise, Hauptspeise, Dessert und Snack. Warte, ich guck mal hier. So, saya rasa yang ni untuk main course. Gulai ayam padang. Iaitu gulai ayam padang yang sangat sedap. Then this Sedap bagi korang satu resipi untuk korang rest dan hari ni kita kena honey barbecue chicken tenders. And then Nana nak buat sirap bandung. No fault dumplings juga kita nak buat. Sekejap. High protein, 20 minutes. This one. So, kita nak start dengan apa? Ayam. Tas. Gulai ayam padang. So, let's go. Louisa, mach mal. So, the Malaysian style. Was steht hier? Das ist Singapur. Und alle Hände waschen jetzt. Spaß. So. Jikalau tuan-tuan semua mau kenal yang mana daun duku, yang mana daun inai, yang mana semut putih, yang mana anai-anai, yang mana roti prata, yang mana roti canai. So kita dah mix semua bahan-bahan macam kunyit dengan garlic dalam satu mixture. And then kat sini ada, kat sini kita dah start dah. See dia dah start cooking. So dah masukkan sekejap lagi. Nak first Louisa. So soll das auch eigentlich sein, aber das ist super. So.
Memang banyak bugis buta diramas dan Dan ni Lela dah potongkan ayam supaya dia boleh jadi chicken tenders. So kita start kerja lagi. Noah buat apa tu? So sekarang kita dah masukkan santan dengan air dan tunggu sampai dia masak. Dan masuk limau purut, daun limau purut. And now we wait. Seht das immer noch als 1 aus? Das ist schlimm. yang mana dia titik, yang mana So dia lembab, tunggu ayam ni dah habis. And then yang ni meanwhile, sekejap. yang mana dia raja, yang mana dia sultan, yang mana dia hantu, yang mana dia Bau sedap gila. Yeah. It's making me hungry. memang tak ada dekat akan Maharaja dan Sultan memang sudah Ew. kedaulatan hantu iblis dan setan tak boleh kelihatan yang mana dia pancing yang mana dia kail yang mana dia belat yang mana dia cemai yang mana parit besar yang mana dia sungai yang mana dia mimpi yang mana dia mamai pancing dengan mengail memang satu sebutan belat ukat dan jemai tempat penangkap ikan parit besar dan sungai memang satu saluran mimpilah dengan mamai dirasuh angin Jangan lupa nasi. Because what else? So Laila dah habis dengan sos. Riza dengan Noah tengah pergi Riza dengan Noah tengah pergi shopping sebab kita punya tepung dah habis. So diorang kena pergi beli. And then kita buat yang chicken. And after this kita start doing yang gyoza. Tapi baru pukul 1. Lauf ich hier mit Wasser? So, saya tak tahu apa yang diorang masak. Saya dengar macam berserabut dapur tu. Saya ada bergaduh-gaduh, berebut kerja. Kau buat kerja lebih, aku buat kerja lebih. Oh my God. Let's see apa jadi kejadiannya. Macam manalah kita berbuka puasa hari ini. Wish me luck, guys. So, dah nak maghrib, Karo Aming, anak-anak saya dah ambil challenge dah. Again, lagi sekali, menjadi pelajar, student Karo Aming pada tahun ini sekali lagi. And dengan cerita mereka berjaya. So, let's see. Dah nak buka puasa dah. Cuaca pun dah makin getting better. Alhamdulillah. So, jom kita tengok macam mana persiapan mereka. Adakah betul-betul menjadi? Mungkin just nampak je luaran tapi rasa tak tahulah macam mana kan. So let's see. So macam mana? Jadi ke korang punya masakan dengan Karo Aming? Ya. Okay, let's see apa yang korang masak. Oh, dorang tak tahu. So yang buatnya chef bossnya siapa? Mama dengar korang berperang-perang juga tadi. Oh, looks good. Tapi ni bukan Karo Aming ni kan? Ya. Oh, yang ni pun? Oh, okay. Sebab dengan cerita ada juga resepi. Bukan Karo Aming pun orang ada buat, but mostly Karo Aming kan. Oh, dumpling je bukan Karo Aming ni ya. Okay, let's see.
trinken. And then angkat dia punya decker tu boleh keluarkan. Angkat decker tu sekarang. Tak dekat dapur. Okay, what is this? Kari... Apa? Das sieht aus wie... Ayam Padang Lala? Okay. okay, richtig. Ja, das ist ganz Let's see. anders. And we also have a guest. 7. So, let's see. That's the dumpling. Das sieht so lecker aus. Okay. So, now kita just tunggu azan berkumandang. Okay, Laila terangkan apa yang awak masak. Yang ni honey barbecue chicken tenders and dia punya dip. Okay, dip dia apa ada dalam? So Joghurt dip. Ach so, ja, das ist Oh, sirap Bandung. Sirap Bandung. Ya. Das ist so Rosen. Yes, dia terang Rosenwasser. kat kawan dia. Milk condensed milk, juice condensed Ya. milk. Yang ni gulai padang, gulai ayam padang. I don't know. Okay. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Aha. Ya, Mama pun rasa lah kot. Nasi. Nasi biasa ke nasi apa? Nasi biasa. So, Sorry. and Gyoza. gyoza. Gyoza Self-made. and then dia punya dip. Okay. And this is the thing. And And then dessert ni apa dia? From Karo Aming juga. was heißt Gurke? Ach so, ja. Cucumber, timun of Malay. Timun, ya. Timun ya. Ya, ya, ya. So ini dia punya apa dessert pun from Cairo Aming. So let's see. Okay, sekarang Ich möchte direkt das hier probieren. nice. Bandung tu. Isst man Gyoza eigentlich mit der Hand? Nein. Let me get some chopsticks. This one 7. Meins sind 20. Ah so. Ich Okay. weiß nicht warum, aber Berwiskan Syiah oder? ich glaube, es ist einfach türkisch. Ja, das sind 2 Minuten später. Ja, stimmt, die sind mindestens. Saya nak start dengan benda manis dulu. Saya nak try. Apa nama ni yang Cairo Aming ni? Chocolate mousse student. Berjaya ke tidak? Okay, kita tengok. Das ist nicht so Gyoza, sondern so. Ja. Cool lah. Jadilah mousse dia. Das ist Mousse. Oh, sedap. Oh ya. Tapi sana dia punya mix lah tu. Jadi mousse dia. Ich habe ein bisschen geraten, wie viel. Very good. Ich möchte jetzt Oh. auch probieren. Saya recommended. Orang kata very easy dan sedap. Semua orang mesti suka. So, next kita nak try nasi dengan kari ayam padang, whatever. Ich habe den genommen, der kaputt ist. Wie Caro Armin mache ich hier rein, richtig. Inius. Ey, ihr habt mich reingelegt. Teruslah. Kita try yang gulai. Lala kata bukan kari ya. Gulai ayam padang. Let's see. Panas. Bismillahirrahmanirrahim. Was? Ja, ja, das riecht nach so. Das riecht nach Macam real Rendang. lah. Dia macam memang combination rendang dengan kari lah. Ja, okay. Kein Wunder, weil ist aber yang Ya, saya pun orang KL. Saya pun tak suka sangat makanan-makanan benda-benda kalau negeri lain kan. Siapa tahu daripada negeri mana gulai ayam padang ni. Dia sedap. Dia macam ada combination rendang dengan kari. Deswegen so riecht das auch. Nice. Aber A Ayam plus? ist auch durch, oder? Yep, ayam duit. Ehrlich? So, kita nak try yang ayam ni. Tadi Noah dip kan tu. Gar nicht. Gar nicht? Das ist nicht gedippt. Weil ich habe das schon mal bei euch gegessen. Aber da war das voll scharf. Yep. Nee, aber das ist etwas anderes Land sozusagen. Das ist so ein Mix Very aus Curry nice. und Rendang. Oh, bei Mama ist richtig ASMR. Very crispy.
gulai tu kalau ada cili lagi best lah. Saya ambil extra cili ni. Jika apa-apa mesti suka yang ni juga. So, good job student Karo Aming. Korang masak jadi. Khairul Aming, kami buat jadi. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapatkan video update seterusnya.